time kena tu I macam pelik sebab dia waktu subuh. And then kita dalam kemah. So benda tu macam dia tak nak kalah kami pergi tengok CCTV office. Kenapa kau pergi tengok CCTV office? Ini jenis yang tak nak kalah. Dia mesti nak kena prove themselves. Okay. I dengar macam ada bunyi Tak payah nak buat bunyi. Cerita saja. Assalamualaikum dan selamat datang ke Maaf Cakap, podcast tempat kita sembang santai, kadang deep, kadang kelakar, but always Real talk. Before tu, aku nak tanya satu soalan. Pernah tak kau terjaga tengah malam dan untuk beberapa saat kau rasa macam ada seseorang dalam bilik tu bersama kau? Kau tak nampak apa-apa, tapi entah kenapa kau tahu kau tak keseorangan. Mungkin itu cuma perasaan, mungkin juga tidak. Dan itulah yang paling seram sebenarnya, bila kau tak pasti apa yang kau nampak, apa yang kau dengar, atau apa yang kau rasa. Dan itu betul atau cuma bermain dalam kepala. Dan macam biasa, aku tak keseorangan. Bersama aku malam ni, kita ada Alik Effendi. Saya Alim. Aku geram je, menyesal pula. Aku suruh dia buat opening tau. Kalau kau buat je opening tu. Okay, so saya Falik. Itu paling seram. Itu paling seram. Skrip dia Falik dulu. Okay, saya Munah. Saya Alik Effendi. Saya Alim. Dan kita macam sama macam last week. Betul. Aku dah kata dia boleh jadi kita punya host yang seterusnya. Kita ada Azim. Hai. I takkan keserangan because Alin sentiasa di hati. Wow. Oh my god. Okay, boleh fikir balik lah nak suruh HR sign ke tak. Betul lah contract kot. dia. Last week Adam audition kan. Mungkin kita boleh consider dia lah kot. Kalau sign pun seat jauh lepas ni. Betul. Dia macam jauh dia sebelah. Oh, tak boleh duduk sebelah-sebelah. No, last episode kalau you tengok balik video tu, tangan dia kat mana kita tahu. Dia tak peluk perasan. wife dia tau. Si Azim peluk wife dia. Hormat kepada guest. Okay. So kita ada Azim. Might be permanent lakon. Okay Kita tengok lah. macam mana kita Macam mana. pertimbangkan lah. Kita tanya HR. Kalau terus menggeletis mungkin kita macam Probation dulu kita bagi. Rate pun biasa-biasa. Dan Mungkin nanti lepas ni podcast kita kalau jadilah dia yang ahli keempat tu, seating dia akan macam ni. Falik sini, Munah sini, kita orang dua kat tengah. Lepas tu korang akan tengok pertarungan. Anyways, guest kita hari ini. Hari ni kita ada kita bersama-sama dengan guest kita. Kita bersama dengan Zati. Hai Zati. Hi everyone. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut dengan Zati, macam biasa kita nak cakap terima kasih kepada Simply Sandwiches. Kuatnya pintu. Kita bersama dengan Simply Sandwiches. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Simply Sandwiches sebab macam biasa memberikan ruang kepada kami untuk merakamkan episod podcast Maaf Cakap. Ya, betul. Alin cakap lah. Okay, so kalau korang nak order any sandwiches for your events, meetings or anything at all, you guys can go to our Instagram page Simply Sandwiches. Tekan je link mana-mana yang ada WhatsApp us ke, order here ke apa benda semua. Lepas tu dekat situ juga kita orang akan postkan aktiviti-aktiviti, showcase ataupun event-event apa-apa yang kita orang ada pada bulan itu. So kalau korang nak join, datanglah. Lepas tu kita orang terletak di TTDI, come and visit us. Hidden Cafe first floor gitu. Kalau korang swipe nampak trending reels ke apa ke, datanglah berjumpa dengan barista-barista saya yang sangat talented itu. Macam kita punya sponsor set. Dan macam biasa kalau anda nak mendengar snippet-snippet episod yang sebelum-sebelum ini, anda boleh pergi ke laman sosial kami di mana? Dia hampir nak www. Masih belum ada yang sponsor. Sila tak, kami sebabnya masih saya ada tunggu. skrip untuk introduce topik. Tapi saya kepala tu macam duk training benda tu. Okey, tak apa. Awak teruskan ke itu So kita ada Instagram, YouTube, TikTok di podcast Maaf Cakap, PODCASTMAAP CAKAP. Dengan kamera bukan Tak, ada itulah skrip. macam
Aku dah duduk sini jadi Confused kan? Faham. Okay, so kita meneruskan kita punya konsep yang mana pendengar bersama dengan kita. Dan Ya, betul. Macam kita dah introduce tadi, kita ada Zeti bersama-sama dengan kita, yang mana Zeti adalah merupakan orang yang menghantar cerita seramnya. Ya, betul. Okay, mungkin a little recap for those yang dah tengok kita punya episod cerita seram tu. Katanya Alin kata tunggu 109 episod lagi baru Alin akan agree untuk cerita seram 2.0. Namun begitu, saya telah berlembut hati untuk agree to this. So we'll see how it goes. Okay, konsep dia macam ni je. Kalau snippets episod ni blown up macam hari tu, Then- kita akan ada buat 3.0. Ya, betul. Kalau dia ambil masa dalam masa jarak dia seminggu, kita buat 3.0 itu seminggu. Tak perlu tunggu 109 tak episod. perlu lama. Tak perlu lama. Tak podcast maaf cakap jadi podcast hantu. Maaf cakap ini hantu. Maaf cakap tidak. Tidak. Okay. Okay, Maaf anyways. cakap kita ada tetamu kita Ya, hari ya. ni. Betul, okay. Munah. Kenapa? Nak Kenalkan dulu tetamu. belum lagi. Tak, Belum lagi sikit tu. sekejap. Okay, So, again, based on that episode, if you guys remember, we read out a few submissions. Lepas tu dalam episode itu juga Falik ada mengatakan nanti next episode untuk kita buat cerita seram, kita nak menjemput seseorang. Betul. Dan seseorang itu adalah Zeti. Zeti. So Zeti dengan Falik siapa? Ya, cerita okay. sikit. So the idea is kita nak jemput Zeti dengan suami dia. Okay. Sebab dua-dua ada banyak cerita-cerita yang menarik untuk diceritakan. So diorang dua ni macam Conjuring yang lelaki Yes, betul. Faham. So Alin buat muka sebab tak tengok. Tak, saya tak tengok. Sebab dia punya main karakter is lelaki bini. Oh, faham. So Zati adalah isteri kepada my colleague juga. Okay. So bila kadang-kadang kerja kita orang ni travel banyak. So husband dia, which is Daniel, dia akan ceritalah macam-macam pengalaman cerita dia, perkara-perkara mistik yang berlaku dalam hutan lah, dekat tempat belajar lah. Dan kadang-kadang dia pun ada share cerita yang Zati ada experience juga. And so happen Zati submit story. So macam okay lah, kita boleh panggil. Ini she nak panggil dua-dua, tapi Daniel macam Camera shy. camera shy sikit. Katanya. So dia wakilkan Zati. Oh, Terima kasih Zati. Thank you so much. Daniel ni kan tulis dekat Sama-sama. dalam form tu. Saya Bukan. punya kelip pun perangai macam hantu. Bukan. Bukan. Simpan. Itu Daniel lain. Saya banyak balik Daniel. Simpan. Thank you so much Zati kerana Welcome. sudi bersama-sama dengan Thank kita. you invite. Kita dah sediakan Yang penting Yang penting Yang sabar jap penting dia ada She got nota. notes. Basah Basah sikit. note dia. Basah kita orang buat ke kat situ Tak, tadi? kena botol air. Okay. Okay, teaser Ya. Tapi ada yang I tak tulis. Okay, sabar dia kata encounter noise. Okay, masa kecil kena hempap. Oh, banyak cerita dia, takut dah Dengar orang nangis kat level 3. Okay. Okay. Sebelum itu Boleh Zati boleh cerita sikit lah Yeah. tentang Zati. What do you do? macam mana boleh kenal Falik. Hi, nama I Zeti. What I do, I'm a photographer, full time, freelancing for now. I kenal Falik from my husband sebab I suka join my husband punya activity after work. Kadang-kadang kalau lunch time I akan join colleague dia makan. So kadang-kadang tengok movie Betul. sama-sama. So dari situlah kita kenal and jadi kawan, you know. So First impression of Ali? cakap, wow. Sado. Oh, waktu tu first impression dia jumpa Sadiq yang masa sadar. Falik yang masa sadar. Masa sadar. Kalau first impression Sad- Falik yang masa berisik, dia akan macam takkan keluar sadar tu takkan. Main kasar. Main kasar. So let's And then very friendly. So ramah lah. Kita pun senang. Betul. Kita pun senang. Zati pun ringan mulut. Yes. Suka bercakap. Okay lah. Okay, since you full time photographer, okay, promote promote awal. Okay. Sebab last time kita dah ada photographer juga. So you boleh promote. Yeah, what type of photography do you do? Weddings ke? Events apa ke? You nak gambar Portrait burung ke? You You gambar nak- sunset You ke? nak model ke? Kita ada ni terima kasih. Yellow Yellow Yes, macam tu model. Okay. Tutup mikrofon kau. Okay, go promote. Okay, so I usually ambil gambar dekat sorry. Okay, I usually ambil gambar produk atau model fashion.
Because masa I kerja, I would kerja ambil gambar produk baju, produk tudung, and then sometimes we shoot outdoor dengan model. So most of the time I shoot dengan produk lah, so tak banyak bercakap. Most of the time I shoot dengan produk lah, so tak banyak bercakap. Dengan apa produk? Kalau cari model ini, kalau cari produk ini, rak baju. Sebab tadi macam aku nak tanya soalan antara orang dengan benda tak hidup, mana lagi senang. Dia dah jawab dah. Tapi why tak wedding satu benda buat juga? I buat, tapi I memilih sikit sebab bila I freelance, I buat job yang shoot 2-3 jam. So like small events, birthday party, akikah ke. So, sebab kalau wedding duration dia lama, like pagi sampai petang. Kena ikut dia pagi sampai malam. Yes, and I rasa macam dia punya nervous and preparation tu tinggi kalau nak shoot wedding. Yalah, because orang tu punya majlis kahwin once in a lifetime mungkin kan. Betul. So Yeah. I tak ada that capacity to do that part lah. Tapi I akan buat macam once in a while. Macam nikah, dia kejap je. Sanding, kadang-kadang ada orang yang low budget, Sun Falik lah. dia akan buat Sunday. macam kejap je. Macam asal buat majlis. So I would cover that. I boleh buat album. So sometimes for fun, I akan shoot landscape atau human interest. Dekat Lombok, last time me and my husband pergi, kita shoot Milky Way, kita hiking sampai naik bukit tu. I boleh tunjuk lah I punya. I pergi CBL hari tu, I dapat Milky Way. Wow, Sampai saya tunjuk juga. you pergi CBL? Beraninya. You menari ke? Dia nampak je macam tu, tapi dia berani use. Wow. Okay, teruskan sementara dia cari. Saka sotong. Orang lain saka harimau, dia saka sotong. Sampai yang tunjuk. So, he's a dancer ke atau? Bukan. Dia Okay, kalau you tengok episod sebelum ni, the first episode, I tanya kenapa macam bila hantu saka harimau, saka yang ganas-ganas. Macam tak ada ke saka sotong. So diorang cakap macam I lah saka sotong tu. saka sotong tu. Okay, sementara dia cari Milky Way dia tu. Okay, dah jumpa dah. Nampak tak? Wow, pandainya you ambil. Tapi ni pukul 11 sebab kita orang dah macam dah penat sangat. Sudah hari terakhir kan. Faham? Ni So, dalam hutan lah tu? Ha? Dalam hutan lah tu? Memang full dark teruk lah? Tak ada lampu campsite. Tapi lampu campsite tu dah jauh sikit daripada tu. Yes. Oh, menariknya. I think You kena pergi CBL tu. Oh, insyaAllah Tapi nak bawa kena look, training lah kena kan. training, betul. Betul. Perempuan, ini adalah episod tentang CBL dan ambil gambar CBL Milky tu Way. kalau tahu adalah cemerung berembun langsir. Dia ada dua. Bukan Coffee Bean Tea Leaf. Bukan. Sea level. Convent Bukit Nenas. Tapi ni maybe sister school dia Convent Bukit. Bukan. Bukit Lanjan. Bukit. Tapi dia ada dua jenis. Sama ada you nak buat CBL atau CLB. Faham tak? Dia boleh Tapi aku nak buat reverse. BCL. Bunga Citra. Baby. I ada soalan untuk Zeti. Okay, you kata models dengan produk. Produk apa yang you rasa macam paling besar you shoot and model yang paling Model paling besar. Bukan paling besar, paling ternama atau terkenal yang pernah you shoot. Sebab I dulu kerja dengan hijab butik ni. Okay. Jadi besar lah brand tu. So You can mention. Tapi I tak tahu lah. Kita orang okay tak to tahu. mention. Boleh ke? Kita orang okay, tapi I tak tahu you ada experience something. I okay. I dari Ariani dulu. Semua Kan cuma tahu So kan. gambar-gambar poster-poster hari tu you ambil? Oh tak. Yang tu fotografer yang shoot khas model for catalog. Okay. So macam you yang tudung kat rak je. Produk. I kat Ra, I Tapi dekat okay lah sebab Flatly. yang tu lagi orang tengok. Flatly zaman-zaman gambar banyak Flatly tu I lah yang shoot. Sebab orang takkan tengok. Dah siap orang akan tengok Yes. tudung yang dah dibentang corak kat mana. Ya, banyak-banyak, ada Sebab banyak ni patut dia lagi colours. kredit lebih lah. Tapi tudung flat. Kenapa nak flat lay lagi? Dia buat macam casual. Kau tak tengok tudung punya Instagram yang ada jenis wrinkle-wrinkle pula. Untuk makluman Zeti, kadang-kadang kita buat banyak dad jokes yang macam kadang-kadang dia fall flat. So dia macam itulah sebagai contohnya. Sebab Yang sometimes tahu je tahu. macam terlalu typical sangat bila dia dah kat depan je. So dia kena lay flat. Orang tak kisah gambar yang flat macam atas meja yang lepeh-lepeh tu. Orang tak tengok. So yes, visual main peranan kat situ. Yes. Ambil kau. Okay, kalau artis? Kalau models I shoot Bella Dali, Mira Filza, Bella ada Dali. juga once in a while. Sebab Ariani. Ariani. Yeah, and then Izara Aisyah. Dulu I start dengan Izara Aisyah. I shoot
masa dia free hair lah. I see. So dari situ I dah practice awal-awal. Oh, sebab you shoot. Ariani, so you tak pernah shoot Falik lah kan? Dan ibu juga tak pernah shoot Muna lah. Muna ni international artist Oh, tau. sorry, I bikini. I bukan hijab. Oh, you bikini. Bukan, Kalau bikini. you nak venture to bikini shoot boleh. Boleh. Wow. Rosak lens you. Tapi dia macam tak. Ni macam mangga je. Majalah mangga ke? Majalah mangga. Ni. I ambil gambar kat swimming pool lah. Yes. RTV, majalah mangga. Mak cakap dulu Falik tu kami gambar I kat swimming pool. Ya, betul. Dia fotografer dia kat pool. Sekarang tak lagi dah. Rumah dah tak ada pool. Semai Dah Umar tak ada habis pun. dah zaman Dah tu. habis dah zaman tu. Ya, dan kadang-kadang dulu dapatlah shoot Datuk Siti punya family portrait untuk surat khabar. Tapi yang ambil gambar dengan dia tak? You ambil gambar dengan dia tak? Ada. Kan sebab Jekyll Simplicity dulu I see. sekali kan. Dia ada. I patut jadi fotografer lah kot dulu Kan. Belum terlambat lagi. Boleh cuba. Boleh. Banyak je yang buat sendiri, yang belajar sendiri. Lecture juga ada Self-taught. kelas. Boleh ajar juga. Okay, kat mana nak follow you? Yang tu I buat dengan my friend. She My friend, my friend tu mengajar, I assist her. Ah. Tapi at the same time I pun mengajar sebab student participants dia ramai. So macam some yang dia tak dapat nak reach out untuk ajar, I would assist her lah. Faham. Ajar juga. Smartphone with photography. Photography with With smartphone. Photography with smartphone. Interesting. So macam dia ajar peniaga kecil macam mana nak ambil gambar guna phone, because not everyone mampu untuk hire photographer. Betul. So diorang boleh shoot sendirilah dekat kedai diorang, and kita ajarlah macam mana. Mungkin Simply Sandwiches boleh menggunakan khidmat. Okay, hire me. Thanks. So kalau nak cari you, cari kat mana? Kalau you ada you punya Public profile. punya profile. www ke kita tak tahu. Kan? I ada artwork I punya Instagram, which is nama Akal Karya. Akal Karya, AKALKARYA. Yes, Akal Karya, akal yang berkarya. Macam tu. Okay, now And then kita check now. Okay. personal I Zati Ashburn. Zati Ashburn. Nanti kita tulis kat bawah tu. Kalau korang nak cari fotografer ke apa, boleh cari. Okay. Alright, kita dah selesai bertaaruf dengan Zati. Yes. Bila kita dah bertaaruf, dah warm up, senanglah sikit kita nak bercerita tentang benda-benda ni kan. Betul. Alright, sebelum kita mendengar cerita kita tahu Zati ada banyak cerita. Muna dah baca dia punya pointers tadi. Kita akan baca beberapa story dulu. Nak buat intro dulu. Oh, okey. Sekarang Okay, sila ya intro. Allah. Ambil. Kalau korang sedang dengar episod ini di waktu siang, mungkin tak terasa apa-apa. Tapi kalau korang sedang dengar seorang diri di dalam bilik yang gelap dengan earphone di telinga, aku harap tak ada apa-apa di belakang. Sebab topik malam ini bukan sekadar yang seram, tapi yang ini seram juga. Ali buat muka Dia dah panas sana dah. Aku rasa part tu dia akan laju kan? Dia forward. Dia macam tu dia tu. Sebab dia duduk kat penjuru. Takkan dengar episod ni. Dia duduk kat penjuru. Bila part tu dia akan macam Tak dengar episod ni. dia akan macam duduk. Dia akan toleh belakang. Aku rasa lah. Okay, dah dapat amaran daripada Muna. So consider yourself warned. Gitu. Okay, dah habis ke awak punya intro? Dah. Boleh dah, Sebab kita saya tengah nak masuk. pilih story juga ni. Okay. Ali nak baca dulu ke? Ya, Okay, sila. terus. Sila. Dah ke? Sekejap Nak baca daripada siapa tu? I baca. Sekejap I baca dari, kita start di atas lah. Okay. Daripada I Wayan Adam. Okay, baca. Abang ajak nak kena zoom. Ambil kau. Okay. Dulu office kami terletak dekat sebuah bangunan area Damansara. Ni korang punya kelik ke? Mungkin. Mungkin, okay. Ada 32 tingkat, tapi 3 tingkat je terisi. Okay. Nak dijadikan Pokok nak cakap tepi jap. Dah boleh beralih kot siapa yang kat situ. Okay. Nak dijadikan cerita, satu hari tu jam 11 pagi aku masuk office macam biasa dengan satu staff ni, nama dia Kak E. Okay. Hai kolik lain yang mulanya bersapa macam biasa, tapi tiba-tiba tergamam. Bukan Kak E dah masuk ke tadi? Kata kolik aku seorang ni. Kak E kata tak, and mereka tak percaya. Back and forth lah. Kata Kak E dah datang lah, Kak E baru masuk lah. Ni macam gaduh-gaduh lah. Kak Ni, E dah masuk, belum masuk.
Tak nak kalah kami pergi tengok CCTV office. Kenapa kau pergi tengok CCTV office? Ya, ini jenis yang tak nak kalah. Dia mesti nak kena prove themselves. Okay, reviewing, diorang tengok CCTV, reviewing footage. Colleague aku masuk sejam sebelum aku dengan Kak Im. Colleague aku masuk sejam sebelum aku dengan Kak I masuk. Dalam video ni nampak kali dia masuk sejam sebelum dia dengan Ellie masuk lah. Dengan E masuk. Mana aja aku bagi nama orang tu. Dalam video ni nampak yang mereka tegur Kak I dan siap lepak di meja Kak I. Tapi dekat meja Kak I tu tak ada orang. Fuck. Mereka borak dengan siapa? Pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi. Cerita dia sekarang, hantu ni dia tak dia benda-benda ni tak datang Ya, malam. hantu kan. Legit ke weh cerita dia? Legit. Dia macam 11 pagi kan? Kan? Legit. CCTV tu korang simpan tak footage tu? I mean, dia simpan tak? Tapi nanti kita tanya. Siapa Weh. Wayan Wayan Adam. So in the kulit. video nampak like they are talking to somebody tapi tak ada orang. Yeah, correct. Oh wow. So Benda tu pun basically masuk they kerja. were Benda tu pun masuk kerja. They were at Clock in. Kak I punya table, like apparently talking to her, but in the CCTV they're talking to I nobody. tahu reaction diorang lepas tengok CCTV apa. Sebab Kak I. Sebab Kak I. Dia tu. Kelakar juga awak kadang-kadang. Okay. Okay. Sebab saya tak nak bagi awak takut. Sebab saya tak nak bagi awak takut. Ya, saya tahu. Terima kasih Wayan untuk submission itu. Okay. Nicely done. Thank you so much. Thank you so much. Cerita seterusnya saya baca. Okay, silakan Daniel. Tak tahulah dia tulis bukan. ni keep me anonymous please, but tak apalah, cerita I tak 18 tak tahulah nak anonymous ke tak. Kadang-kadang manusia ni macam indecisive. Aku macam tu je bagi listener. Terima kasih lah sebab submit. Bukan nama sebenar. Panjang cerita. Panjang cerita Ya, dia. ya. Okay, mari kita dengarkan. Hello podcast Maaf Cakap. Okay, this is gonna be my first submission for Maaf Cakap. Before that, I always doakan semoga the whole team dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Allah. Amin. Thank you. Okay, how to start Because I banyak pengalaman seram-seram, but mostly memang seram. Tak ada yang mencuit hati jiwa raga. Okay, I share yang recently I experience sebab masih fresh. Everything dalam kepala I, the visual and all. Okay, it was back in 2023 tau. Almost 3 years ago. Okay, first of all, I ni sejenis manusia yang sukakan aktiviti yang dekat dengan nature, like hiking, mandi sungai, jungle trekking and the list goes on lah. Sebab itulah aku tak suka tau all this outdoor activity. Sebabnya outdoor activity suka, ada experience. Outdoor activity ada experience. Outdoor activity ada experience. Kita tak ada. Kan? Okay, nak dijadikan cerita. Time I tengah buat masters dekat UPSI dulu, ada satu sungai ni tau, memang lawa and dia tak jauh from UPSI. I think UPSI student or people yang tinggal dekat Tanjung Malin tahu the place. Jalan ke sungai tu just a few lorong before traffic light nak masuk UPSI old campus. Time tu classmate I yang memang study situ dari diploma memang bawa I dengan kami semua pergi sungai tu. Memang cantik, calm and tak ramai orang. Luckily time tu kelas pagi cancel. So to kill time untuk student from KL macam kami ni, my classmate pun drove us there sebab literally awal lagi kot. Macam-macam typo. Takkanlah dah drive almost 1 hour dan 1.5 Takkanlah dah drive almost 1 hour and a half hour class cancel terus nak balik KL. Oh, okay, mind you, our class memang weekend untuk full time student masters sebab weekdays kan semua dengan kerja hakiki. So maksudnya dia belajar weekdays PJJ lah cerita dia. Okay, so dekat okay, dekat sini tak seram. Okay, nak jadikan cerita. Kami satu geng ni memang bising. Okay, actually we lepak dekat sungai tu bukan nak mandi or apa, because sebab semua pakai pakaian tidak menetapi untuk mandi sungai. We just celup kaki and park kerusi healing tepi kaki sungai tu. Okay, dekat sini tak seram lagi. Okay, trust me, you will get there. Wow. Okay, follow je cerita I. Follow je. Okay, dah settle semua lunch mak nenek, gerak
Chow balik KL. Oh, maksudnya cerita seram tu cerita bukan dekat dekat sungai. Okey. Malam tu I dah start mimpi pelik-pelik. Oh, okay. Mula I macam malas layan sebab for me it's just a mimpi. But no, it's not a normal mimpi because I kept having the same plot and character in that dream. Lepas tu dia start kacau my driving. Freddy Krueger. Sebab I pergi kerja dulu ulang-alik dari Sungai Buloh ke Shah Alam. Sungai Buloh, Shah Alam. Okay. So I keluar awal, balik time maghrib. Orang cakap keluar gelap, balik pun gelap lah, like that. Okay, I start rasa pelik sebab orang keep bagi I lampu tinggi, high beam. Semua kereta lalu potong I ke yang hala ke I, semua bagi high beam. I macam benda ni. Bila I balik rumah, I check ada banyak selut atas bumbung kereta I. Selut tu like totally macam ada orang naik menari atas bumbung kereta I. Mungkin Munah yang menari atas kereta I macam bila masa kereta aku ni jadi pajak kat sawah, and bila masa pula aku balik Kedah. Okay, dia kampung dekat Kedah lah. I macam okay lagi. Then the mimpi dalam mimpi tu selama like 1 week berturut-turut the same ugly ass character. Okay, let's say a creature. Dia warna pink and wet. Badan dia besar and macam basah-basah air menitik. Excuse me. No, pink and wet aku macam ingat ping-pong yang dalam cerita tapi dia tak wet, tapi dia pink. Pink, big and wet. I teringat Ghostbusters. Slimy. Yang slimy pink tu tu kan, glitter. Okay, so lepas tu vision I dalam mimpi tu memang clear nak mampus je. Maaf syakap. Lepas tu ada that one situation dalam mimpi I tu, I was having a conversation with my mom. I cakap dekat my mom dalam mimpi tu, siapa nenek ni? Lepas tu mak I jawab, lah ni Tok Lah. Mind you, arwah Tok I both dah lama meninggal. Okay, even dalam mimpi tu I question my mom the same thing. Okay, after that my mom suruh I tegur that so-called Tok. So bila I tegur that creature, macam reply to me in a weird as suara macam ulat tengah marah pun ada, and macam kucing tengah marah. Macam mana ulat tengah Macam marah? mana ulat tengah marah? Kucing tengah marah kena tengok tu cerita faham lava lagi. lah kot ni macam mana. Ulat bunyi macam tu ke? Tak tahulah, tak pernah. Actually gangguan memang macam tu. Sometimes dia bunyi macam binatang. Okay, tapi ulat bunyi macam mana? Ulat tak ada bunyi kan? Kan? Ular make sense lah, mungkin dia kissing. Okay, cerita dia macam ni Falik dekat ujung ni dia cakap, Falik, you ada number I, mak cakap. Okay. So better you text dia ulat bunyi macam mana. Minta dia voice note Semua dia buat bunyi kucing tengah tu I faham lagi. Kucing Ulat tengah Ya marah tu, tu faham lagi. kucing tengah marah faham. Okay, tak betul nanya. You guys faham tak? Tak faham. Okay, bunyi dia seakan-akan tu. I remember, dia macam tahu kita tak faham. So, dia tanya, you guys faham tak? Bunyi dia macam seakan tu. I remember dalam mimpi tu, I baca Yasin, and bila dia jadi macam terbakar, mengelupas and all. Even though dia macam ada efek basah-basah. Lepas tu I terbangun. I tak cakap banyak. I terus capai my iPad and terus lukis that creature. Bagus. Bangun terus capai iPad. Bukan baca Yasin ke apa ke. Lukis Terus dulu. Lukis dulu. Memang sebiji the physical macam dalam mimpi itu I lukis. Dengan siung. Oh, dia ada siung. Tahu tak siung tu apa, Azim? Tak tahu. Fangs. Taring. Dengan siungnya Kecil lah. dengan Aku dah baca sampai habis. dengan rambutnya macam baru lepas kena gang bang dalam semak, dengan kulit dia macam khinzir but wet glossy effect. Wow, that's a very clear That's a very vivid description. I jadi tak sedap hati. I started to pasang ruqyah dekat my TV and even azan dekat All corners of my house. And one evening I was in my bedroom and TV I terbuka sendiri and the ruqyah was playing on the YouTube dekat TV I dah rasa pelik semacam. Sumpah sekarang ni I type tengah goosebumps sebab reminiscing that exact moment. I macam buat dono lagi. Panjang. The next day I memang tengah pasang ruqyah. Tiba-tiba pintu bilik I tertutup dengan kuat. TV termute sendiri.
FYI, mana FYI tu ni? FYI, rumah I tu angin nak masuk jarang sekali ya. I dah pelik dan badan I rasa pelik. Tentu I decided I needed a professional help. I pergi jumpa ustaz ni dekat pusat rawatan Now dekat Rawang. Ustaz tu bila I sampai dia tengok I lain. I cerita from A to Z dengan dia. Dan dia cakap ada benda ikut I dari sungai tu. Masa ustaz tu tengah berubat I, ustaz tu just suruh istighfar je. In the middle I tengah istighfar tu, I terlupa how to istighfar and I gelak and nangis. Okay. After that, ustaz tu macam bacalah ayat-ayat untuk berubat. While tengah berubat, I can't even move. Lepas dah settle semua, badan I basah, lenjun macam mandi sungai ya. Then baru ustaz tu explain. I tak tunjuk lagi gambar yang I lukis. Ustaz tu bagi tahu and told me exactly the same thing I lukis. Ustaz tu nampak the same thing. Ustaz tu cakap itu hantu air. Ustaz tu even elaborate characteristics of the creature. Then baru I tunjuk the gambar yang I lukis. Memang sebiji. But ustaz tu marah I sebab lukis and kept the drawing for a while. Sebab ustaz tu cakap kalau kita lukis and simpan benda tu, it's like we're acknowledging dia punya kewujudan and kita terima dia in our life. Ustaz tu terus suruh padam. Okay. Okay, betul. Lepas je semua tu dah berubat dengan mak nenek, nothing happened to me anymore. Mimpi ke, benda kereta ke apa, semua okay, like back to normal. Alhamdulillah, all good sampai sekarang, tak ada dah benda tu. So I think that's it. Sebenarnya banyak lagi. I don't know if you guys benda ni seram or not, but time tu what I experience memang I rasa seram and macam nak nangis hari-hari. Affected me and my other housemates, yeah. But just be mindful, benda tu pun makhluk Allah. Thank you sebab luangkan masa because you baca my story. Hope sampai like sebab dia tulis tu so I baca lah. Thank you guys, keep soaring podcast Maaf Syakab. Thank you. Bukan nama sebenar. Wow, begitu detail ya. Wow, very. Si ada lukisan semua. Tapi kan kalau ada benda I boleh tanya dia, I just nak tahu apa yang dia buat dekat sungai tu, like triggered benda tu. Ada like kenapa dia tendang something macam dalam filem ke, Betul. dia cuit pokok ke, dia kencing kat tepi pokok ke. Kalau you tengah dengar benda ni, you Tolong boleh jawab. tinggal komen apa you buat dekat sungai tu. So, Mungkin dia bagi bogel yang sampai hantu air tu macam marah, kau pula telanjang depan aku macam tu. You never know. So kita nak tahu juga sebab dia kata tadi dia bawa barang yang bukan persiapan mandi. So mungkin lelaki mandi bogel ni benar. Maybe. Zati, kalau dalam pengalaman you dalam situasi macam ni, you ada tak sampai teringat how the thing look like ataupun dia tak ada that sort of Macam masa I kena kat hutan dulu, it was banyak bunyi. okay. Bunyi macam footsteps and then bunyi garau. So usually I masuk hutan, tu yang first time I masuk hutan, I PMS yang heavy. So somehow benda tu macam attracted to me ke, I don't know lah. Tapi time kena tu I macam pelik sebab dia waktu subuh. And then kita dalam kemah. So benda tu macam Dia macam I tak acknowledge dia lah. In a way, bila dia cakap jangan acknowledge tu, I tak tanya balik bila dia bunyi garau tu. Siapa tu, I biar je. Dia I tak macam, bertegur lah. I tak tegur dia. So I tahu je, okay, tu bukan manusia. Kalau manusia, dia akan macam goyangkan ke, tanya, you guys kat dalam ke, you know. Ni macam bunyi dengan footsteps tu. Faham. So dia lah banyak yang tu lagi scary lah. Dengar dia punya cerita ni macam Okay, tak apa, kita dengar cerita daripada Zati kejap lagi. I think maybe kita boleh baca dua lagi mungkin daripada Boleh. Sam dengan Anip lah kot. Muna, Yang panjang baca tu satu. kita skip untuk ke nantilah. 3.0 lah kot. I think Sam is quite short. Okay. Anip pun quite short. Kita ambil tu lah. Tapi macam pendek sangat je ni. Tak apalah kot. No lah, panjang gila. Dia ke bawah tu. Okay. Okay, Mona boleh baca? Okay. To be continued. Sorry gantung. Yang mana satu tu? Anip. Okay, I don't know, I ambil Farid lah kalau macam tu. Okay. Okay. Hai Mak Cakap, best dengar episod hantu korang. Bila keluar story
minta share cerita hantu, aku pun ambil peluang ni nak share satu story dengan korang. Cerita dia, aku study lewat malam dekat college dulu. Lebih kurang pukul 1 pagi, aku turun laundry seorang-seorang. Masa tengah tunggu mesin siap, aku nampak seorang kelibat perempuan duduk hujung bilik, kepala tunduk, rambut panjang. Aku ingat student lain. Aku siap senyum, tapi dia tak balas. Aku pun malas layan. Lepas 5 minit lepas tu guard masuk. Aku tanya, ramai juga orang basuh baju malam ni. Guard pandang aku pelik. Aku tunjuk arah perempuan tu, guard terus diam. Aku pusing balik, kerusi tu kosong, tak ada siapa. Yang buat aku takut bukan sebab dia hilang. Yang buat aku takut sebab guard terus cakap, adik, laundry ni dah tutup sebenarnya. Shit, dah aku yang terkejut. Adik, laundry ni dah lama tutup sebenarnya. Aku tengok jam 1.12 pagi. Aku tinggal baju dalam mesin, aku tinggal bakul, aku tinggal marah, aku terus balik bilik. Shit. Weh, tak I kelakar. tak expect laundry tu tutup I macam expect like guard tu yang tak ada ke apa. Damn. No, kelakar because a lot of the stories are actually college based. Yeah. You Dia ada know. tengok sampai ujung, dia ada mention apa-apa tak? Tak ada. Dia just cakap dia pemalu. Okay. Weh, Experiences yalah in college lah especially. Ya. Kita boleh pergi kat Zati kejap have lagi lah. like- Zati mesti ada banyak cerita kat college. Maybe we ask satu lah kot. Okay. Maybe you can share with us if you had any encounters or stories to share masa yang related to this lah. Macam ini yelah pergi laundry. Kan ada bilik laundry sendiri. Actually ada Okay. dekat masa I belajar diploma jugalah yang tu. Apa ya? Okay. Masa part 1 kita biasalah tak tidur kan. Kita lambat-lambat pukul 1-2 pagi. Time tu nak buat kopi, nak buat air coklat lah, apa Maggi. So macam I duduk dekat tingkap tu, tengah tunggu air panas. I dengar macam ada bunyi Tak payah dah buat bunyi, cerita saja. macam lagi feel kan. So bunyi budak nangis lah. I cakap siapa nangis pukul 2 pagi ni? I tengok bawah. Jangan tanya. I dalam hati. Oh, dalam hati. Ya. I touch dalam hati. Siapa tu? I tengok bawah. Tak ada. you level berapa? Level 3. Level 3. Yes. And then you tengok tingkap or you tengok balcony? Tengok belakang tu. Belakang dia tu So maksudnya you tengok tu adalah tingkap bilik. lah. Yeah. It's not balcony yang Bukan. Okay. Bukan balcony. So I tengok tingkap tu, I cakap tak ada siapa. Saya buat bodoh je. And then suddenly my neighbour lah, jiran sebelah bilik datang. You tengah buat apa? Oh, I nak makan Maggi. Tu kita orang duduk lah sama-sama kat tingkap tu. Lepas tu dia pandang I. Tu dia tengok bawah. Aduh. You tengok ke? Oh. Bunyi dia. Apa syak? Asal orang ni nangis macam mendata je. Dia tak ada macam bunyi hingus. Macam Macam tak real lah. And then tingkat 3 kuatnya dia nangis. Kan kalau dia kat bawah macam boleh dengar. So kat situ kita orang macam faham. Oh, benda tu. Okay. tak jadi masak Maggi lah. Makan juga. Oh, makan. Itu tak jadi. Okay. Itu lagi penting. Jangan tidur dengan perut yang kelaparan. Betul. Priorities. Maksudnya tengah makan Maggi tu macam cicit tiba dengar macam tu lah. Tengah panaskan air and nak tunggu air tu. Oh, kalau I jadi dia, I tinggalkan je Maggi tu kembang. Wow. Tapi lapar. Okay, faham. And time tu terang. Macam semua orang macam tak tahu nak tidur. Tapi bilik tu you seorang. Ada 3 orang. Tapi diorang tak dengar. Diorang macam tidur Tapi lampu terang. So macam tak macam Mungkin tu lah. setengah orang tengah tidur, nak tidur Sebab dah cukup, penat macam student dulu, Ya. tengah pun kita tidur juga. Betul. So time tu meriah lagi lah. So tak rasa scary. Tapi Faham? Adalah kawan-kawan, bunyi taklah tu, seseorang. Yes. Curious lah kan. Curious lah. Macam Okay. tak pernah dengar nyanyi Luar bilik tu like hutan ataupun you punya yang ada surrounding setting college yang you buka tingkap, now kau masjid biru Syaklah contoh. Buka je dia ada dorm lain. Okay. Opposite. And then ada dewan makan. Okay. So basically dia macam lapang lah. Dia tak ada Okay. Dia bukan hutan Dia lah. bukan hutan. So at your head mungkin lah Ada cafeteria orang tu punya kat bawah. anak menangis ke. Ya, Tu yang you intai kot. Ya, ada kursi kat bawah tu, bench. Yang kan intai ada benda. Ya, but it's tingkat 3. So macam Doesn't pelik. make sense. You nangis that kuat. And then ya, betul orang juga. selalu cakap if the bunyi is close, dia Ah, jauh. yes. And dia jauh, dekat. So, at least in your case dia jauh lah kot. Sebab bunyi tu kuat kan. Ya. So dia jauh lah. Mungkin dia tinggi di atas atap.
Astagfirullah. Dia tambah. Ya, dia tambah tau. Okay, kita baca story seterusnya sayang. Which one? Anip bukan nama sebenar. Okay, from Anip bukan nama sebenar. This story happened a few years ago, back when I was living in Cyberjaya with friends. I this time kerja dekat cafe yang tutup quite late. Sorry. Adakah Anip ini adalah Anip yang sama Ya, story hari tu? betul. Wow. Okay. Terima kasih Repeat Anip. offender. Hari tu his cerita cakap tak nak tegur, but we'll see lah. PC lah dia tegur not. Okay. So this time I kerja dekat cafe yang tutup quite late, around 3 AM baru on the way balik rumah. So I usually have my normal route to go home, but this time tiba-tiba rasa macam nak try guna route lagi satu, which is a little bit longer, around extra 10 minutes of driving time. Nak feeling late night drive sorang-sorang kan? Okay. So while driving and everything, this road kena lalu between hutan and an abandoned mall, and this particular road memang pitch black. Dah halfway on this road, tiba-tiba I hear a loud thump on the roof of the car. Didn't stop because that area sometimes jadi pot untuk orang nak samun, so tak fikir banyak and sped off. Okay. Time dah lepas the dark ass road, tiba-tiba rasa my body got a bit heavy, but I just shrugged it off because I was thinking that I'm just tired from work. Sampai je parking lot apartment, it felt heavier, as if something was literally standing on top of my shoulders. Dah tak kisah banyak, memang naik lift with all my might, still thinking I was exhausted. Masuk je rumah, I tegur a few of my housemates yang still bangun, and diorang just tengok I with muka yang cuak. Time ni still rasa macam it was nothing until I masuk toilet untuk mandi, and I just see gula-gula bertinggik on my shoulders. Gula-gula? Poch. Tak, tapi yang Bantal peluk. yang macam siang macam to be continue. Ya, To tahu be tak apa. continued. Kan, dia suruh Sorry panggil tu. gantung. Tapi I ada experience yang bila you suddenly you nak off-road, you nak ambil jalan jauh. So macam dulu I kerja dekat area Damansara, F&B punya. So I memang akan balik, tapi tak rasa lewat dia 3 pagi, macam lewat malam. So macam I saja okay, banyak jalan. So ada satu hari tu I nak balik. So kalau you guys familiar dengan, I terus mention you guys familiar dengan Cita Mall. So Cita Mall. Okay, yes, dia Cita kata Mall. itu sungai ni ada prasarana, Ya. ada Okay, sungai. So selalunya I akan ikut Jalan highway. itu. Okay. So saya macam nak ikut jalan jauh lah, sebab I nak tengok mamak yang dekat tepi LRT tu buka ke tak. Okay. So I just lalu tepi sungai tu tau. Sungai kot, longkang. Sungai ke longkang? Tak tahu. I think it's a sungai kot. Okay. Tapi Sungai. before, after traffic light tu, kawasan tu macam gelap sikit. Yeah. Sekarang dah ada masjid dekat belah kiri. Tapi Yeah. before tu memang tak ada apa-apa tau. So, and suddenly like, angin kuat gila weh. Dapat tengok pokok datang goyang pun. Kenapa? Dengar bunyi apa? Dengan bunyi tak, dengan tak nak cakap lah. I rasa bunyi kursi dia bila Tak, dia bercerita. bunyi music. Tak ada? Okay. Bunyi orang Okay. So, like, Adam ni tiba. muzik macam mana? Okay, tak apa lah. So, angin tu like kuat gila tau. Tapi bila I tengok pokok, like tak bergoyang langsung. Betul macam, should I patah balik atau tidak? And suddenly ada anjing keluar and dia menyalak kuat-kuat gila. So macam, I nak teruskan atau I nak patah balik? Sebab orang cakap kalau punya anjing nyalak, benda tu like near kan. Betul macam, I pecut je lah. Dan lepas tu I tak lalu dah jalan tu. Cuma hari tu saya macam kuatkan diri untuk just dah lalu. Jadi dah ada masjid. So I dengan harapan masjid tu akan Menyelamatkan you lah, menyucikan jalan itu. Ya, faham. So moral of the story, Jangan lalu jalan lain. jangan lalu jalan lain. You dah selesa jalan tu, you lalu je jalan tu. Ya, jangan adventurous sangat. Okey Anip, jangan adventurous sangat. Tapi Ni dia lepas kena ni tapi dia kena sambung cerita dia. I Ya, nak tahu. betul. I just nak tahu macam mana how gula-gula tu bertinggik. Sebab Ya, macam mana dia nampak tak masalah gula-gula ni dia kan. berhenti dekat gula-gula tu je. tak, gula-gula tu dah kita tahu bunjut. Ya, okey. Tak Macam payah mana- describe macam how mana dia lah. bertinggi? How dia nak Tahu bertinggi? gula-gula tu apa? Takkan tiba-tiba dia buka dan dia kan? Itu bukan cara pula dia. Tak nak faham. Takkan dia Tak pakai belik, he came home, ada kawan, and then he just carried on as if tak ada apa-apa. Kan? Tapi you know how bertinggik is punya kan, Azim? Perch. So how can the candy perch on you? Nanti lah, I'll wait for the kisah. Okay. Sebab semua setengah punya sebab dia di kat atas bawah. So, mungkin bertinggi sebelah tu.
Di atas kiri kanan. Kan ada dua. Sebab dia berat. Ada dua. Bayar dah pula. Tak bayar. Okay. Lah Sampai nak hantar aku balik lagi. Maaf cakap. At least you balik berdua tau. Maaf cakap. Ni ke? Bunyi ni ke? Bukan? mungkin lah kot. Tapi dia kata muzik. Dia macam bunyi Dah, ceng-ceng. okey. Dapat teruskan. Teruskan. Nanti kita baca satu lagi last one. Okay, daripada Sam. Okay, apa baca Shaizi Sam. Mungkin Wow. ni I nak tumpang my wife sikit. Cerita wife dia. Her name is XXX for privacy reason. This happens a couple of years ago. It was a regular day. Travel to uni, study, lepak with kawan-kawan and back home. Everything felt normal until at night time. Yelah, hantu always come at night je kan? Tidak. No, Sam. Pukul No. 11 pagi 11 pun pagi ada, ada, ya. subuh ada. Subuh It's not ada. just at night. Tidak. What we learned today is no. Anytime. Anyway, she was lying down on the bed, gonna fall asleep. As she was dozing off, suddenly she heard noises coming from her room door. Naturally, she thought it was her sister. So she called out, but there was no response. So she continued sleeping, and just at that moment, she felt a heavy force on her, pressing down on her neck. She couldn't breathe, but at the same time, as much as she was trying to move and scream, she couldn't. It was as if she lost control of her body. This went on for a few minutes. When she finally could break free, she ran straight out of her room, and her sister was sitting in the hall. She told her what happened, and that exact moment, her mom shouted at both of them to come to the kitchen. She sounded panicky, and they entered the kitchen. Her mom looked at them sternly and asked, "Who did this?" Pointing at the wall. Okay, pointing at the wall where they hang their cross. They all frozen as they stared at the cross. It was upside down. Jeng. Ya, so biasa kita dengar cerita seram daripada rakan-rakan seagama. Ini yang macam daripada filem Conjuring. Cross dia jadi upside down. Ya, sebab bagi percayaan diorang macam benda tu terbalik, dia memang Adalah gangguan-gangguan macam kan. kalau macam kita lah, kau letak Al-Quran kat bawah, contoh macam tu. Kan, tu gantung ayat suci dah sengit ke kan. Adalah gangguan tu. Ada. I don't know. I mean, I've watched enough Malay horror film that sometimes benda tu. Kau jangan tengok lah pun cerita Melayu. Yelah, itulah reference kita pun. Kalau cerita Indonesia tu macam jauh sangat. Jangan pandang belakang, jangan pandang congkak, jangan pandang belakang lagi. So yes. Oh ya, Ali tu dah lah. Dah tak ada, kita tak baca dah. Kita tak dah baca. baca. Cukup Kita habis dah dah. simpan untuk 3.0 je. Ya, sebab yang lain tu panjang sangat. Kita Zeti, kita dah dengar sebab Zeti juga. Dia buat note ni. Okay Zeti. Tak, tapi cerita dia ada sound effect. Di sebelah kan. Sound effect tu. Okay. I pilih yang Kejap. tak ada sound lah. Okay, macam tu I pilih boleh tak? Sebelum tu I nak tanya Zeti. Sejak umur berapa you have this kind of experience? Jangan ingat. Around masa kecil. Daripada kecil pun ada. Masa Kecil sebab kecil. ada notes sini. Dia kata masa kecil first time kena hempap, badan was flying while the things gelakkan eye. Oh, okay, sabar. Kita boleh tanya. Boleh tak ceritakan tu? Yang tu. Since kita bercerita pasal waktu kecil kan. I pula pilih cerita tu yang kan. tu I kena I think tak lama lepas my sister mula-mula kena. Around sister what? Berapa umur you? My sister older than me. Tapi time tu I sekolah rendah. Okay. Sekolah rendah. I think first my sister kena tu, dia kena macam bunyi dia macam macam tu tak? Your sister yang tak ada sound ke? Tak, yang tu okey, tu dia macam sesak nafas. sesak nafas. Bunyi dia. So I cakap, Not paying asal dia ni attention. kan. So I tolak lah dia. I cuba bangunkan dia kan. And then she macam, wih, nasib you bangunkan I. Benda tu macam tengah hempap dia. Macam, okay apa. Sebab kita orang dari kecil tidur parents I punya bilik. Okay. Sebab my sister encounter benda-benda tu kat rumah. So meaning your sister pun ada encounter juga benda-benda macam Yes, dia kena banyak 3.0 compact. why not her sister? Wow. Jauh tu nak import. Oh, jauh pula nak import. It's the house. It's the house. It's the house. It's the Okay, house. okay. So bila kena kat I pula, I macam pelik. Time tu I tak boleh gerak. Lepas tu dia macam mimpi tau. You macam tak tidur, lepas tu macam berjaga sikit.
So benda tu come in a form of baby. Benda tu baby and dia macam badan I terapung, lepas tu dia gelak-gelak kat I sambil tak boleh bergerak. Dalam mimpi tu I macam berterbang, badan I dekat dalam bilik tu macam berlanggar-langgar dinding. Berlanggar almari, berlanggar meja. So macam I pelik lah, apa benda ni. Tu dia Gelak je, it's okay. Tolong. macam bunyi baby yang macam dalam movie, dia gelak yang macam non-stop tu. Macam tu. Oh, baby gelak yang non-stop. Is it? Tapi dia baby macam yang infant tau. Okay, yelah infant mana gelak kan? Tapi muka dia punya gelak tu dia ada rupa dia, tapi rupa dia tu tak clear dah kat my head. Cuma dia gelak tu macam non-stop, macam dalam movie baby annoying. Tak macam you segar baby and baby keep lega. Baby tu dia terapung sama dengan I dalam bilik tu. Dalam keadaan dia balut. Baby okay, berbalut lah. Now it's clearer the picture lah. Baby is in wrap and floating with her. Bouncing across the room. So I macam tak boleh stop dia lama tau. Dia macam dalam keadaan macam tu. So I macam nak kena baca apa ni. I think I baca Al-Fatihah kot. And somehow benda tu stop and I boleh bergerak. And then macam sometimes I nampak dekat dalam bilik I, bila I buka mata pagi-pagi tu, macam nampak ada something duduk dekat I punya katil ni, macam tengah tengok. Sekejap, rumah sewa or Rumah beli. Rumah family family house. Terus jual. Tak jual. Until now duduk situ lagi? My dad and my brother duduk situ. Tapi still accountant lah, kalau balik ke apa dia? Hari tu ada tiba-tiba my dad cakap Hari dia nampak ada benda duduk dekat bawah almari. Apa tu? Dia macam partition. Okay. Lepas tu my dad nampak macam ada benda tinjau-tinjau kat partition tu. Lepas tu dia buat mata yang macam terbeliak. Why do you think this happens? Tiba-tiba soalan serius Why? Maksud I macam adakah is because there's something in that house dari asalnya ke? You know, yelah ni based on cerita-cerita hantu yang kita tengok lah, sama ada benda tu tapak tu adalah bawah-bawahan. Did you manage to learn why? Did you manage to find out why? Rumah I tu Orang hantar ke? Ataupun macam kalau it's something yang ikut you, usually it's a one-off thing, correct? Yeah. But this one, if it's still there, I rasa why macam do you think? maybe banyak benda tak jaga kot, dari segi macam kita keluar masuk rumah tu balik midnight, tak beri salam ke, tak baca apa-apa. Okay. And then rumah tu memang panas. Banyaklah kali jadi macam perbalahan in the family, you know, macam sebab macam constantly ada je benda yang buat you nak cek pasal. Okay. So do you think it's actually the house? Yeah, probably it's the house. And somehow macam I pun serap the whatever energy is in the house. So macam I pernah main dengan anak buah I. I takut-takutkan diorang. Momok kan. Yelah kau pun dah tahu dia pergi buat begitu. Astagfirullahalazim. I tak nak anak buah I main dekat atas sebab gelap. So I buatlah macam tutup diri I macam momok. At the end I yang kena dimomokkan. Ada benda tu kat depan I. Why am I Mesti dia not macam surprised? momok macam tu. Yeah, the Kau nak momok sangat kan? it's just standing there. Macam tiga orang. Bukan satu, bukan dua, tapi I tak macam Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahab. Oh, 3 Abdul. scary. And tak pernah like panggil orang to cleanse the house. Tak My pernah. parents macam whatever. dia ingat kita orang yang macam you know, exaggerate ke budak-budak biasalah. Sebab my sister memang I think for setahun lebih ke 2 tahun kita orang tak tidur kat our room, tidur bilik parents I. Sebab kan my sister punya takut tu. Sebab I tak ikut. I don't know, this is personal ke tak, the most macam scariest moment yang pernah berlaku kat rumah tu, macam you meracau ke? Oh, tu tak ada, alhamdulillah. Lebih kepada my mum macam panggil I banyak kali lah. Do you dengar macam your mom? Yes. Banyak kali macam dengar my mum panggil Una. Macam usually dia akan panggil I tu kalau suruh angkat barang di balik kerja. Suruh angkat macam grocer. So I akan macam, ya ma, I buka baru pukul 3 petang.
My mum balik pukul 5. Time tu your mom tak ada kat rumah? Tak ada, I memang seorang. Benda tu suka kacau I bila I seorang. I rasa dia macam benda tu nak ajak bermain kot. Ya. Dia tak kacau like kacau yang merasuk orang tu. Dia macam like okay, kacau hari ni kita kacau yang macam ni, hari ni kita kacau yang macam ni. Betul. And I selalu macam kena tertipu dengan benda tu. Walaupun I ada kawan, kadang-kadang pun I macam dengar macam maman panggil. This reminds me of that scene kat Conjuring yang Yes, yang clap tu. Yang clap tu, It's sort of like that. Tapi version suara mak. Tapi kalau kita baca macam there's a lot, kalau you baca banyak cerita-cerita seram macam ni, there's a lot of that kind of cases. You dengar you punya mak panggil ataupun you punya sibling panggil, tapi sebenarnya bukan. Ataupun macam apa nak baca, dia dengar, dia dalam bilik tidur dia dengar mak dia daripada dapur. In order to go to the dapur, you have to pass by dia punya mak punya bilik. Dia nampak mak dekat dalam bilik and not in the kitchen. Muka mak dia takut. Wow. So dia macam, should I go to the room for my mom ataupun should I go to the kitchen? which Which one is my real mom? Scary. So yeah. Okay. Memang daripada kecil lah cerita Memang dia. kecil. Even kat kampung pun ada. Dia banyak kali lah. Tapi Alhamdulillah I tak encounter yang ada rupa. Mostly Bunyi and Just nak kacau gurau-gurau. sama-sama macam tu lah. Dia tak clear. Okay. Rasa-rasa. Kan So nak kat pilih kampung lagi. what happened? Mana satu? I nak pilih satu lagi story dari pilih ni. satu lagi story. Dia kata pernah ada housemate during degree saw me at home walaupun I'm at Shah Alam time tu. Yang tu jadi kat Puncak Alam. Time I belajar. I macam join SMF apalah, dia macam aktiviti Yang sukan SMF, aktiviti weekend lah, macam untuk you duduk dekat dorm, you kena buat aktiviti tu. Okay, something macam tu. Okay. So okay. I buat benda tu lah. I dekat Shah Alam. So our house yang kita orang duduk dekat Puncak Alam. And then kawan I tengah basuh baju ke kat toilet macam tu, dia dengar bunyi pintu masuk. Dia nampak I. Lepas tu dia macam excited lah. Hey Zati. Lepas tu kan I tak respond at all. Dia cakap I pergi kat pintu. Lepas tu I buat macam buat tak tahu je dengan dia punya panggilan. So dia macam okay, awkward. Lepas tu she texted me in the group. Dia cakap, Zati, you kat mana? Dia cakap, I kat Shah Alam. Kenapa tu? While the one yang ada dekat masih dalam bilik. Yang tu I rasa time tu I dah masuk bilik. Benda tu dah masuk bilik. But she texted benda tu. But she texted you during benda tu dalam bilik. Yeah. Sebab Kalau ni aku kat pergi kafe dulu kot baru text. kan. What if kau panik macam kunci semua kau tak jumpa kan? Selalunya begitulah. Okay, then So I cakap lah, I kat Shah Alam. Kenapa tu? Okay, tak apa. So bila I balik, baru dia cerita, I nampak you balik tadi, tapi you tak respon kat I. Saya macam Okay, mana, lepas tu dia pergi mana? Kawan ni tidur mana? Kawan I tu sambung je basuh baju. Wow, You balik, not bad. dia balik the same day or the next day? The same day. Tak lama lepas tu lah. Tak lama lepas tu. Okay. Petang tu. Berani je kawan you suruh basuh baju. Kalau I pun I dah Tapi kuat. gerak dah. rumah tu memang macam terus connect dengan toilet. Sebab Macam- you ITM kan? Yeah. Sebab dia punya style yang sekarang is like macam rumah. Yes. You masuk ada ruang tamu, bilik, toilet. Okay. So memang ada style macam tu. So I can imagine. Okay. But then I would still will not be in that place. Tapi kalau I mean your housemate bagi tahu tak, cuba you buka bilik you. Masa you balik okay tu. Okay je macam I dah ada roommate I dah balik. So macam biasa, tak ada apa-apa. Tapi dia takkan buka bilik. Jadi masa dia seorang-seorang tu dia tak buka bilik tu. Tak, sebab bilik tu kunci. Kita orang semua kunci bilik kalau keluar. So you sampai you memang literally kunci bilik tu kunci lah. Yes. Tapi kawan you kata dia nampak you masuk bilik. Ya, tapi macam I tak respond to her. So she macam jadi macam awkward. Okay, I continue je buat basuh baju I. Faham tak? I pun tak boleh brain yang dia cakap I masuk tu. Yeah. Sebab I tak tanya lebih. I think tanya benda tu dalam rumah tu. Ya. Kat luar. Mungkin waktunya pergi kafe dan berbual di kafe instead of berbual tentang perkara ini di rumah. Yes. So I tak tanya further lah kat situ. Sekejap. This situation kita ada one comment that commented something of that situation sekejap. Let me baca. Dia kata okay. Nama dia Ya Boy Brad. Kata something like this lah. Dia kata I've had similar experience before. Dad usually out working late back then.
and my family would sit around the living room watching TV together waiting for him. One night we saw him walk from the front door to our house, which is directly at the living room. And as usual, we say our greet and ask how his day was. But he ignored all of us and went straight inside the bedroom. Macam you lah. Orang tu tegur, lepas tu you terus masuk je. We all thought he was just having a bad day, so we just went back to watch the TV. Several minutes, hours, dia tak ingat lah. Later, we saw him walk in the front door again, greet us with a faint, tired smile that he usually have lah after a long day at work. All of us went silent. The shock on our faces the shock on our faces makes my dad say jokingly, Why you all look like you've seen a ghost, huh? All of us had high fever after that. Oh, dia tegur. Yes. Ya, so sama lah macam situasi housemate you yang betul nampak you balik rumah itu. Ya, I macam ada apa benda ke dengan I yang dia nak menyerupai. Nasib baik zaman college I macam I tak mengalami benda-benda tu Kan, I pun tak ada. Bestnya. Seingat I lah, seingat I macam tak ada kot. Kan. Is that the only encounter masa dekat Kuih Tiaw? Ada lagi tapi Oh, hari kita tengok notes. tapi hari tu I dah ceritakan yang Nangis. histeria paling besar tu. Ada yang pasal family lah. Yang tu kita nak Oh, boleh? Up to you. Okay, yang tu jadi dekat my uncle. So my uncle ni duduk tak jauh from our house lah, macam 5 ke 10 minit macam tu. So bila dia kena gangguan macam orang hantar, tak puas hati dengan dia. So situasi tu dia effect dekat family I juga, sebab my mum kena macam banyak sacrifice masa, bawa makanan, bawa my uncle pergi berubat, and anak dia tak dapat pergi sekolah dah. So anak dia kita orang kena hantar pergi sekolah sebabkan my uncle dah tak boleh nak hantar. Okay. And Okay, faham? kan, lepas tu bila pergi berubat macam-macam tempat, macam masuk hutan, lepas tu macam kita orang kena tunggu, macam budak-budak kan tak boleh masuk kan, dia akan drop off and then we have to wait macam 2-3 hours sampai session tu habis. And then benda ni berlarutan for few years, I think less than 10 years. Less than 10 years. Less than 10 years. Tapi my mom memang all out lah for the brother. Tolong macam my uncle tu, dia punya benda tu dia kat tempat kemaluan dia. Okay. Benda tu hantar. So every time we datang, dia nampak macam ada lembaga duduk dekat outside, macam tengah pantau dia tau. So macam benda tu orang tu continuously hantar. Dia bukan macam berhenti and then dah. So bila every time berubat, macam susah nak. Something keeps coming back lah. Betul. Keeps coming back stronger lah kot, sebab ni susah, makin susah. Yes. So daripada my uncle tak boleh duduk on the chair, macam kena ada pelampung kan, sampai one time ni uncle I macam decide nak balik kampung lah, macam nak duduk rumah kampung my grandparents. So dekat situ my mom macam pergi berurut dengan this nenek. And then she macam mengadu lah, sebab dah bertahun-tahun kan kita cuba berubat tapi macam tak dapat solution, sampai panggil macam bomo tau. You macam dah tak ada solution, panggil bomo. So macam tu pun tak ada apa-apa. So bila nenek tu urut my mom, dia cakap lah, my mom cerita lah kat dia, saya penat lah, tak tahu nak cari ubat untuk abang saya macam mana. Saya cakap, dia lah abang saya apa, jadi semua ni. Itulah ada orang hantar, dah berubat macam tempat. Ni cakap, saya boleh tolong lah kalau macam tu. Dia macam somehow I dengar that conversation, dia cakap macam dia boleh cuba tolong. You were there? I was there, ya, sebab I temui my mom pergi urut tu. Then tak lama lepas tu nenek tu datang and dia suruh my uncle tidur atas garam kasar tau, yang macam berbatu-batu, and then dengan black pepper. Tidur atas tu, and tempat yang kena benda tu pun, yang kemaluan dia tu pun dia letak juga. So my uncle tak selesa, dia macam mengadu sakit kan. Nak jadikan cerita, sebab I nampak lah apa benda tu macam bernanah tau dekat dia punya kemaluan tu. So apa ya, lepas tu tak lama lepas tu dia sembuh,
benda tu hilang tapi mak angka meninggal. Allah. Oh, wow. Kira Nana tu dah tak ada. Macam tengok cik, hilang. Tapi dia meninggal lah. So benda tu macam tak puas hati sampai tahap macam tu. Maybe it was too late kot, dah lama sangat. Mungkin atau mungkin benda tu macam kalau you heal, you die. you die. Yeah, the only way for you to heal is to die. Yeah. Yeah, some people macam tu. Dapat tahu tak siapa yang hantar tu? Dari kelik dia lah, orang tak puas hati. Kenapa I ada teori, kalau I sebab selalu tengok cerita filler kan, I ada teori macam sebabkan dekat kemaluan dia macam maybe perempuan I rasa dia macam, oh kau tak balas cinta aku nak buat kau. I don't know lah, I rasa macam kalau tengok teori Melayu benda-benda macam tu dia akan, kalau tak That makes sense. I mean, adalah kaitan juga kot. tapi kita tak tahu lah dalam kes ini macam my friend punya case buatan is baru kahwin and because of this dia reject this one guy and one guy hantar sihir pemisah, like banyak benda dia buat. Oh wow. Until the last yang I tahu doktor declare dia memang tak boleh mengandung, mandul, like tak boleh because scientific proven dia memang rahim tu dah tak kuat. Tapi kalau dia tanya ustaz cakap benda tu dah makan rahim dia sampai dia tak boleh buat apa-apa. So dia kata because of dia sayang, husband dia cakap mungkin kalau bercerai dia akan sihat, tapi dia kata tak apa, tak ada zuriat pun tak ada zuriat lah macam tu. Sebab dia, This is a movie, right? This is a movie, something tak tahu, like this. tapi dia tahu siapa hantar. Dia tahu siapa hantar dan dia tahu kenapa orang tu hantar. So sebab tu dia decide untuk tidak berpisah lah. I think dah kahwin dah 8 tahun kot. Oh, lama. I've not heard. I know of a similar story. Happened to my friend's dad. Bapak dia same thing lah. Dia ada orang hantar sebab tak puas hati. He passed away. Everything just deteriorated. It was just suddenly everything was deteriorated. Memang dia orang pergi berubat, memang ada orang hantar, dia orang tahu siapa yang hantar. But I don't know if it was too strong, too much ke apa, but he was healthy alhamdulillah. Tapi dari healthy tu, lepas kena hantar tu memang semua dia rosak semua benda. He just passed away in tak lama. Benci sangat kan siapa macam tu. Dengki. Ya Allah. Macam mana orang-orang yang menghantar sampai orang mati ni sleep at night? Dia bahagia kot. Dengki. Dia bahagia. Dia sangat macam benda tu tak datang mengganggu. Aku dah bunuh orang. Dia tak fikir macam tu sebab bukan dia yang buat. Bagi dia bukan yang dia buat. Dia just macam tak puas hati, dengki, janji kau sengsara. As long as I watch you suffer, I don't care whatever happens to you. Kau tak dapat anak lah macam tu. But still macam, Tapi what if kau cakap kawan I bercerai, kemudian suddenly dia atau husband dia mati kot, mungkin orang tu macam ni tujuan aku sebenarnya. Maybe. Macam I can't have you, no one can. No one can. Yeah. So, tapi my uncle tu macam work 2 jobs. Macam nak tampung family dia. So apa lagi, orang tu pun bukan senang pun. Faham? That's even worse. Orang tu bukan senang. Orang tu, yalah, your uncle who has 2 jobs. Kan? And then orang ni macam like uncle you mega holding punya owner ke. Like you own a business ke yang Very macam worth it thriving or something, you know. True. Tapi while berubat tu memang kadang-kadang ada certain ni dia boleh tahu who is the sender. Kalau macam case uncle you tak tahu. Dia tak cakap siapa, tapi dia cakap orang ni tak puas hati ni dengan you sebab you macam tak balas. I tak pasti benda tu betul ke yang I dengar time tu. Macam dia tak tegur orang tu ke, dia tak senyum balik ke apa. Dia sangat petty. Dia macam remeh. Faham. Okay, so conclusion dia Senyum je kat orang. Senyum itu sedekah. Betul. Senyum je kat siapa-siapa. Dia tak nak senyum balik, tak apa. Biar kita jangan kita buat dia. Apa ayat dia? Biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Ya, correct. Tapi orang buat kita. Tak apa, kita senyum je. Tak tahulah. Senyum je lah. Buatlah lagi. As a photographer kan,
Okay, mungkinlah I ni terlalu banyak menonton filem-filem horror kan. Actually, that was the first thing I wanted to ask Tau sebagai tadi contoh when she said she was a photographer. filem Shutter. Ah. Do you have that kind of experience waktu mengambil gambar, ada kemunculan something? So far Alhamdulillah tak ada. Tapi my husband dia pernah lepak dengan dia punya cousin dekat pantai. Okay. Apa benda tu duduk sebelah cousin dia hantar gambar. Oh, ni kau. It has no face. Oh. It's just Ada ke gambar? tak ada muka langsung. Itulah tahun Tok Kaduk BBM dulu. Oh, BBM. BM. Ya lama sangat. So tak tahu lah Tapi mana nampak macam orang tapi tanpa muka. Yeah, it's a lady, orang panjang, pakai putih, tapi tak ada muka, faceless. She's just sitting there beside orang yang main gitar tu. So macam kita pun macam nasib no face. Nasib no face. Kalau got face siap. You merasa zaman cuci filem tu semua? Batch I rasa kejap je, lepas tu chemical habis. Oh, tak, I just nak tahu adakah scene-scene yang dalam Bilik gantung-gantung tu memang you akan rasa macam dalam dark room tu, seram sejuk bila you cuci ke? Sebab kita orang ramai-ramai, so tak rasa. Tapi kawan I kena kerasukan di dalam studio tu, sebab dia seorang-seorang time tu. So memang dia kena histeria lah kat situ. And kawan tu cerita kat I apa dia nampak. So I mean situation yang scene-scene filem tu legit je lah bilik. Boleh jadi sebab lah. benda tu suka gelap. Sebab itu saya tak suka gelap. Saya suka pasang lampu banyak-banyak. Pasang lampu. Tapi Sampai kau tak pasang boleh tidur. lampu pun pukul 11 pagi sama juga Kak I tadi muncul juga. Ya, tapi yelah tempat macam tu kan, kat hutan, studio gelap. Waktu belajar dekat hutan Kawasan tu pula sangat keras itu. Banyak sangat kan, itulah situasi dia. Okay. Wow, kalau kita nak bersembang pasal mistik-mistik ni boleh sampai 2 jam. Berapa Ni dah dah masa kita? satu jam lebih dah ni. Wow, cepatnya masa. Okay. 3.0 ada lagi. Mungkin 3.0 Kena kalau buat Zati lah. sudi lagi. Ataupun mungkin kalau Zati boleh pujuk Daniel. Kan? Sis cuba. Dia cakap sis cuba. Kalau dia cover shy, kita terbalikkan kursi. Kita boleh. Lemak belakang dia. Kita pusing kan. Kita pusing kan? Okay, idea. Yeah, okay. Boleh dipertimbang. Tapi jap. Recent case you experience bila? Ini bukan recent case. Entah hari lepas ke apa ke Tak ada 2 hari lepas. Tapi dia macam kira awal jugalah dalam macam umur I sekarang. Tapi I don't think it's mistake sangat. Tapi I pergi berubat. Okay. Okay, benda ni jadi masa kita mula-mula kahwin dulu. I seminggu tu I pelik kenapa I menangis for no reason. Macam air mata I keluar je. Sedih sangat kau kahwin dengan Daniel. Terharu kan maknya. Terharu. Dia bukan penyebabnya lah. So I cakap dengan husband, macam pelik lah, kenapa I macam ni. Macam I boleh duduk, lepas tu air mata I keluar non-stop tau. Satu hari tu macam 5-6 kali. Tapi tak sedih time tu? I tak sedih. Oh, just Memang nak I mengalir-ngalir. Yelah macam ada certain situation macam you teringat someone yang you love tapi dah meninggal ke, tu you nangis. Tapi macam you tak ada kan? Tak ada. Ada sikit je, tapi macam tak ada kena-mengena pun nangis tu dengan sedih tu. So I pergi berubat, jumpa ustaz ni. Ustaz tu tanya nama I dan bla bla bla. Dia baca, dia tutup mata. Kenapa awak buat dia nangis? Dia cakap dengan benda tu. Dia cakap dia nampak visual tu. Dia cakap dengan I, kenapa awak buat dia nangis? Jangan cakap you respond. I macam siapa nangis kan? Macam siapa yang I buat nangis tu? So I macam tak faham. Okay, benda ni I cakap blood related je lah. Dia tak bercakap the person's name. So I cakap tak faham. Okay, lepas ni awak ni dah okay dah, tapi problemnya awak buat dia nangis. So dia sedih. So kesedihan dia ni affect my life. I see. So bila you dah tahu punca, and then you cuba untuk tak buat that thing sedih lah. That person sedih lah. That person sedih lah. So basically dia cakap patutlah you punya life ni difficult.
banyak macam halangan, orang cek pasal dengan you and all that. So dia kasih I bacaan, dia suruh I lap kat muka and then selawat, and then dia cakap perbetulkan balik you punya urusan dengan that I ada person. dua conclusion juga untuk Zeti. So I habis je dari berubat tu, malam tu juga I text orang tu, I cakap sorry kalau I ada hurt you ke, sebab this person I tak jumpa for 21 years. So Dia macam simpan, the fact that 21 benda years. tu ganggu I punya ni, I tak cakap lah dengan dia, tapi I faham lah macam I kena perbetulkan benda ni. Kita pun tak tahu kita sakiti orang in what way. I would assume it's the baby from your house because you dah kahwin dan keluar rumah. Dia sedih lah. Dia pindah. It's not entity. Dia orang. Dia blood related. I see. Maksudnya you punya relation dengan that person is so Quite strong tight lah. Yeah. sampai, and I don't think dia tinggal sebelah rumah you. Tak. Dia tinggal jauh lah cerita Yeah. dia kan. Wow. Tapi sampai dia boleh rasa that Yes. mungkin orang tu macam rindu Zeti, we don't even know. Yes. Memang kalau kata ku hantar rindu itu bersama-sama dengan angin, memang gitu. sampai saya. Wow. So, Dia bukan manusia Conclusion dia pertama tadi apa, senyum dekat orang, second you jangan buat orang tersakiti, nanti macam tu lah. Nanti you disakiti. So kalau Mungkin itu peringatan pada diri sendiri juga lah. kepada ahli keluarga saya, kalau saya ada tersalah cakap, saya terus minta maaf ni. Mungkin sekejap lagi saya balik, saya nangis tak tahu. Kan? Saya kena cari juga yeah, sometimes I macam nak cepat-cepat cari solution tu, sebab kita rasa macam benda tu tak normal. Faham. Macam apa benda pelik ni kan. So I terus decide nak jumpa ustaz. Okay. And Alhamdulillah dapat ustaz yang okey lah. Kau dapat ustaz yang macam, you know, kan sekarang orang kena scam. Ya, betul. Dia kena scam yang ustaz tu hantar benda kat dia. Ya. I heard of that. Dah Yeah. belayer pula masalah. Okay. So yeah, itu je. We enjoy. Weh, very enjoy. Yeah, Harap anda semua yang mendengar sampai ke hujung ni enjoy story-story yang dikongsikan oleh Zeti. Nak cerita ada, mungkin kadang diorang ni kita dah start bercerita baru diorang cakap sebenarnya aku ada cerita lah, sebenarnya aku ada cerita lah. So please you can submit your stories. Yes. Yes, we Sorry, might not have a sorry. 3.0. Mungkin kita boleh ada lagi beberapa episod. Ya. Macam tu Azim bawalah Alin pergi cuti. Ada satu episod yang macam Alin, okay Alin tak ada, go korang buat 3.0. Tapi kalau Alin tak ada siapa pula yang nak buat kedai ni. Iyalah Oh yelah tu pula. Betul tu. Okay. Ya, okay. Apa pun, thank you so much Zeti. Yes, thank you so much. Thank you too. Sudi for berada di sharing. sini dan berkongsi cerita you dengan kami semua. Maybe she got conclusion kan, tak tahu. Untuk cerita tu ada conclusion Cerita ke? tu tak ada conclusion. Awak je dah buat conclusion Pengajaran tadi. lah. Pengajaran dia. Senyum kat semua orang. Lepas tu jangan sakiti hati orang. Yes. Jangan jaga relationship dengan Yes. orang lah. Senang cerita tak suka pun buat Jangan suka. buat, Buat faham? suka je. Okay, lagi satu, jangan makan Maggi lauk malam. Jangan basuh baju. Ikut jalan biasa. Ikut jalan biasa. Itu pengajaran dia. Jauh-jauh tu jangan. Alright. Okay, thank you so much Sindu Sandwiches. Terima kasih sudi memberikan kami tempat untuk melakukan episode ini. Thank you juga kepada anda semua yang dah mendengar sampai ke hujung ini. Leave a comment down below kalau korang rasa nak lagi banyak cerita-cerita mengenai ni. Kalau nak, mungkin nak Zeti lagi ada datang, bolehlah share your comment kat bawah. Subscribe, share, follow, like, rate. Cop, Daniel husband dia, adakah sama dengan Daniel yang tak Tak. Daniel tu Daniel lain. Bukan nama sebenar. Bukan, itu Daniel lain. Mungkin kita boleh panggil yang itu. Sebab dia kata you ada nombor dia. Betul, kawan Dia saya cakap. cari dah. Itu antara yang nak meet, kebanyakan yang submit tu adalah mereka yang dipaksa untuk hantar jemput. Tapi for clarification, Zeti tidak dipaksa. Okay. Saya 3.0. I rasa kita boleh panggil guest yang tu. Anik bukan nama sebenar. So sambung cerita. Suruh dia sambung cerita. Okay. Oh ya. Kita boleh belajar, kena tahu macam mana petinggitnya. Kan gitu. Alright. Okay. Sampai kita berjumpa lagi dalam episode yang akan datang. Bye. Bye.